Tuh dia ular penyamun nih, penyamun ikan tuh. Bau guys. Kira ada senyum-senyum juga nih, nasib lah nih. Kira nasib baik. Ingatkan tak ada. Ada juga. Kan bau. Kenapa ni kena angkat jaring oh? Ikan besar. Lepas pen dulu, lepas. Ambil ikan dulu. Selamat ikan. Hai, selamat pagi guys, dan selamat kembali lagi ke channel saya, Ari Channel. Oke guys, pagi ini saya nak pergi membawa anda melihat jaring kita guys. Oke, jom guys, dia lengahkan masa, semoga rezeki kita ada di pagi ini. Oke, jom guys, mantap. Oh, banyak. Dekat makan tarik dia behajan sampai hancur jadi terangkat jadi tengah terangkat. Kayak bolong mau enggak kita guys, jaring kita pasang semalam tuh guys, pindah jaring dah, air dah apa dah suruh guys. Sekarang kita check out dah nih, air dah lampau lalu surut, pasang lagi jaring. Dah lepas surut. Terangkat gap. Ini terangkat banyak kan. Itu ruan jaring yang pertama, hasil cuma seekor saja gorgon. Ini sudah rosak. Tengok jaring kedua pula apa jadi. Guys, kita dah tak boleh pasang jaring lagi. Kita nak angkat jaring dah. Oh, habis ke jaring kena gorgon tu. Habis jaring tu.
Ikan puyuh buntak. Oi. Potong kepalanya. Ada juga hasil ikan lampap. Oh, tembuk kena. Kena, uish, kena monster guys. Oh, uyu, ini monster. Hidup pula ya. Ular guys, ular. Ular peyahi guys. Ini ada satu masalah nih. Dia mencuri ikan. Dari dia. Dalam besar. Panggainya dia, ha? Kepala pangirin titik. B. Penyamun ikan nih guys. Oh, teh. Kenapa nih kena angga jaring oh? Kan besar. Lepas pen dulu, lepas. Ambil ikan dulu, selamat ikan. Ada ikan angga jaring guys. Sementara nak buka ular tu seko. Ular monster, ular pemangsa. Oh. Tu dia guys, ikan apa ni? Oh, apa ni guys? Ikan tak pernah dapat ni ikan ni. Wah, pertama kali jumpa ikan ni. Ikan apa ni? Tak nampak ni. Ikan pasar. Ini ikan apa nih guys? Apa yang tahu nih ikan ni boleh komen lah kat sini. Tolong komen, tolong boleh tahu nama dia. Saya tak pernah dapat ikan ni dekat sungai kita orang ni. Baru kali ni tengok dia. Jumpa. Besar juga, lumayan besar. Oh. Ikan first time. Ikan apa ni tak tahulah ni. Tak pernah nampak ikan ni. Kita nak buka ular tu dulu guys. Kita buka ular dulu guys. Oh, tu dia ular. Ular penyamun ni, penyamun ikan tu. Habis ikan kita disamun dia. Kita tak tahu lagi jaring ketiga tu pun macam. Jaring yang kedua guys. Jaring sudah terdarat guys. Habis. Tekan korkon. Korkon ni aduh. Semalam pasang air lagi penuh lagi kat sini. Tapi air dah kuat surut guys. Inilah masalah dia. Bila air kuat surut memang habis lah jaring. Kena dengan biawak.
hasil tak ada guys. Aduh, dapat pula ikan jos ni. Dapat juga hasil. Apa ya? Oh, ada juga ikan tilapia yang terselamat daripada serangan gorgon. Tilapia guys. Aduh, kecil ya. Cukup lah. Tak besar. Aduh, hasil pagi ni nampaknya kurang. Wah, bau guys. Kira ada senyum-senyum juga ni, nasib lah ni. Kira nasib baik. Oh, ingatkan tak ada. Ada juga ikan baung. Rezeki pagi ni. Walaupun jaring kami habis musnah gasak oleh gorgon-gorgon sungai ni, dengan ular lagi air dah terlalu surut dah ni. Tengok semua daratan-daratan dah nampak dah. Aduh, tapi syukur jugalah dapat kawan yang baik ni, yang terselamat daripada serangan gorgon guys. Syukur jugalah dapat ikan idaman, ikan baung guys. Mantap. Baung-baung. Tu dia. Hasilnya tak banyak tapi kira okey juga dah. Oh, ada lagi ikan terbul. Ikan terbul guys. Ikan terbul pun besar-besar juga. Okey lah guys, sahabat-sahabat semua. Cukuplah rezeki kami berdua untuk pagi ni. Walaupun ikan ciput je dapat sikit, tak banyak. Syukur jugalah. Sebab air dah terlalu surut dah guys. Dah tak boleh pasang jaring lagi dah. Sebab biawak pun banyak ni, menganas habis jaring. Dengan hasilnya pun terbelasah dengan biawak-biawak sungai ni. Aduh, dapat cuma beberapa ekor je, tapi terpuas hati jugalah. Dah dapat ular pula tu. Aduh, ular pun jadi penyamun jaring juga, penyamun ikan. Habis ikan sapu ni juga. Okey lah guys semua. Jaring kami dah tak pasang lagi. Kami dah angkat dah semua jaring kami. Okey lah guys. Untuk sesiapa yang baru jumpa channel saya ni, jangan malu, jangan segan, tolong subscribe, like dan komen ya guys. Dan tunggu video yang selanjutnya. Okey guys, mantap. Yang penting dapat ikan ni guys. Bau guys. Okey, mantap guys. Jaring dah kita angkat. Inilah hasilnya. Tapi cuma kami tak tahu ikan apa tu. Ikan jenis apa pun tak tahu guys. Okey guys.